Assalamualaikum. Okey, kali ni kita nak cerita package haji bawah tabung haji travel yang tahun 2025. Saya telah berjaya untuk menjadi jemaah untuk tabung haji travel di bawah package akik bilik berempat. Okey, jadi ini adalah kos dia. Dan ini Asyuhada adalah di Mekah sejauh 630 meter. Memang saya sangat suka dengan hotel ni. Kenapa? Sebab dia punya location dia tak adalah jauh sangat, dan dia hotel dia memang best lah. Sebab kat bawah tempat lobi dia sangat besar. Ini Sajak Madinah. Sajak Madinah pun tak adalah jauh sangat. Tengok dekat je kan, 350 meter je. Tapi dia punya lobby sangat crowd. Lepas tu dia agak lift dia tu memang slow sikit lah, kena berebut-rebut sikit. Sebab hotelnya besar juga. Okay, hotel dia besar in terms of ramai sangat jemaah. Tapi kawasan dia saya memang sangat prefer Asyuhada dulu daripada Sajak Madinah. Okay, so kita nak cerita pasal package akik sahaja. Okay, apa yang berlaku? Ini kita tumpang Bushra punya peta. Daripada Moving Peak kami akan terus check in ke Mekah. Ini cerita pasal package akik. Kita akan check in dekat Mekah. Barang-barang kita semua memang akan berada dekat Mekah sampailah kita nak berlepas pergi ke Madinah. Okay, so bilik tu adalah bilik yang sama. Kita tak ada check out pun masa ni. Okay, jadi selepas kita ada kat Mekah lebih kurang dalam seminggu juga, kemudian kita tak ada pun pergi sini. Sebab apa? Kita akan terus ke sini. Okay, daripada dekat Mekah seminggu, kemudian kita akan bersiap-siap untuk hari Tarwiyah. Yang mana kita akan pergi ke first kita akan pergi ke terus berwukuf dulu. Okay, so kita pergi ke wukuf di Arafah. Yang ni sebab dia bawah PMA, memang dia punya kemah memang selesa lah. Sehari je wukuf di Arafah. Kemudian kita akan ke Mina. Mina kita akan bermalam selama 3 hari lah. Kita akan ke 3 hari. Kita nak pergi melontar kan. So yang ni semua di bawah PMA juga. So dekat Arafah dengan dekat Mina, kemah naik taraf, selesa alhamdulillah. Kutip batu ni sebenarnya telah dilakukan oleh pihak tabung haji tu sendiri. Okey, dan semasa kami melakukan haji kan, alhamdulillah semua perjalanan kami sangat mudah alhamdulillah. So daripada Mekah kita berjaya untuk terus lepas tu stop kat depan kemah dekat Padang Arafah untuk kita berwukuf. Selepas tu dah terus pergi ke Mina pun alhamdulillah. Kita terus memang parking depan apa tu PMA kita lah, depan kemah. Selepas tu daripada kemah kita nak pergi melontar pun memang sangat dekat. Berapa 50 meter je kot. Memang sangat dekat. Okey, selepas kita dah habis ni, saya ambil nafas awal. Jadi nafas awal kita pulang awal sikit lah, awal sehari. Okey, selepas tu kita lengkapkan rukun haji. Kita pergi ke bilik yang sama yang kita menginap kat sini, bilik yang sama, barang-barang tak kita keluarkan lah pun. So kita akan kembali menginap kat Mekah sehinggalah masa tu saya punya package adalah 35 hari. So daripada hari pertama, lepas tu sampai 30 hari lah kita dekat Mekah. Itu termasuklah Mina dengan Arafah. Kemudian kita pun pergi ke Madinah. Bila pergi ke Madinah, kita naik speed train. Pergi ke Madinah. Madinah kita stay 5 hari saja. Kita stay di Sajak Al Madinah.
Okay, so 5 hari kita di sana, kemudian kita check up dan terus pulang. Okay, jadi memang alhamdulillah sepanjang perjalanan haji kami bersama dengan package Akik sangat-sangat mudah alhamdulillah, berkat doa semua. Okay, apa lagi yang menarik untuk cerita? Cuma nak maklumkan ketika melontar, kan kita kena packing bag kan untuk kita pergi ke menetap di BMA. Better bawa backpack je lah. Okay, sebab keadaan dia agak cram dan tak ada ruang pun untuk kita letak bag tarik tu. Paling sesuai adalah backpack lah. Okay, dan prepare juga tempat untuk kita nak gantung-gantung towel lah apa tu, better prepare. Okay, setakat ni itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum.